datang cari dia untuk dia nak scammer, sebab dia tahu orang Sabah sebanyaknya baik tidak sama macam orang lain. Yang ni sangat-sangat jahat, yang cuci kasut. Yang ni sangat penting tahu, yang cuci kasut. Masih dia orang nak jalan-jalan, nak shopping dekat situ kan, ada yang pegang satu kotak macam itu. Mereka tiba-tiba ya datang cuci dekat kasut tuan-tuan. Walaupun kita tidak minta, kalau masa nak nampak dia, masa nak jumpa dia, tak payah layan dia. Kita buat tak tahu, kita jalan terus sahaja. Jangan layan dia tahu, jangan cakap no atau apa punya ke atas dia. Kita terlepas untuk jalan terus sahaja. Sebab orang ni memang dia punya scammer. Masa dia dapat buka kasut tuan-tuan, dia akan ada satu kawan lagi datang untuk nak buat sebelah kasut ni. Sebelah kasut ni dia akan minta RM100. Jangan layan dia. Kalau nampak dia, terus jalan sahaja. Tak payah cakap apa-apa kepada atas diorang ni. Terus jalan je. Keempat ni kan, kalau nak masuk di dalam Bantan Market, lintas jalan, lintas sekali je. Kalau diorang tak mengaku untuk lintas jalan, dekat tepi dua kiri kanan ni akan ada orang pakai baju hijau. Kita datang dekat dia, tunjuk sebelah jalan, sendiri dia faham, dia bawa kita lintas. Itu cara paling selamat sekali. Kalau diorang ada duit ringgit kan, tak payah tukar duit tau. Sebab semua tempat dekat sini dia orang akan minta duit ringgit sahaja. Duit ringgit sangat laku dekat sini. Kalau kita orang dah, dia orang dah tukar duit tau kan, tak apa, esok boleh belanja. Masih ada saya, kita boleh belanja duit dong tu. Sebab kalau dia orang tu nak tipu, saya boleh ambil balik. Saya boleh cakap dengan kedai-kedai dekat situ. Dekat sini Vietnam ni ada dua kilang terbesar sekali di dalam dunia. Satunya di atas tangan dia orang, kilang handphone Samsung made in Vietnam, itu satu. Dan yang keduanya kilang ni kat sini ni design from Korea, tapi dibuat dekat Vietnam. Kilang terbesar sekali di dekat dengan Hanoi di dalam dunia, dia buat dekat Vietnam ni kilang ni. Yang keduanya kilang barang sukan, Nike, Adidas, Puma, apa-apa semua yang jenis-jenis tu dia akan jahit dekat Vietnam. Kalau dia orang masuk di dalam mall tu kan, akan nampak made in Vietnam. Betul, dia buat dekat Vietnam, tapi betul-betul yang itu original. Nanti masuk di dalam Bantan Market ni ke, atau masuk di dalam Saigon Square, yang kedai tu bilang atas diorang ini original, tapi harga dekat dengan original, jangan percaya, itu bukan original. Kalau nak beli original, ada satu je, Saigon Center, Saigon Square sebelah ni, Saigon Center sebelah ni, yang building yang tinggi-tinggi tu. Masuk dalam itu je akan jumpa semua Puma, Nike, Adidas, Cross, apa-apa dia ada di dalam sana. Sebelah jalan je, Saigon Center sahaja baru ada original. Bantan Market ke, Saigon Square ke, semuanya bukan original. Tapi kalau kita tengok kan, barang dia, kualiti dia sama dengan original, betul-betul sama punya, tetapi bukan original. Kalau nak original, kena masuk Saigon Center. Jadinya nak beli, nak shopping apa-apa di dalam situ kan, jangan beli sampai harga original kau, separuh ya harga atau suku harga original saja baru betul. Kalau dia orang beli nak dekat dengan harga original, dia orang dah beli sangat mahal dah. Kalau dia cakap apa-apa biaya original, mulut dia orang sahaja, betul-betul barang tu bukan original. Jangan beli ikut harga original ya, sebab sangat mahal kalau kita kena bayar sama harga original tu. Itu barang sukan original Ya, boleh press kah harganya? Boleh tekan harga dia atau memang kalau barang original dekat sini dia akan fixed price. Di Fixed price. sistem dia satu dunia ni harga lebih kurang sama je, tidak mahal pun tidak murah. Asing negara mana, walaupun Vietnam ni buat sendiri. Vietnam ni kan, so Vietnam ni 90% orang Vietnam ni pakai barang reject, barang palsu daripada original. Tetapi nampak macam
nampak macam original terus, tetapi barang tu barang palsu, barang kopi ori je, bukan original betul. Jadinya kalau beli ingat saya punya, jangan pakai harga original, beli dengan dia. Kalau betul-betul original, suruh dia bil tu, atas bil ada Nice ke, Adidas ke, itu baru betul. Kalau dia tidak ada, bukan original. Ini sekarang kita satu lagi deh. Ya. Ini yang kita mau minta baju hijau mau lipas jalan raya itu. Ya. Kita mau bagi tip kah atau? Tidak, sebab ini dia ada kerja, dia ada dapat gaji dengan kerajaan. Kita dinampak kita ya, kita tunjuk sebelah jalan yang sendiri dia bawa kita lintas. Saya akan ajak tuan-tuan kita cakap bahasa Vietnam dua jenis. Satunya terima kasih, bahasa Vietnam tu cảm ơn. Cảm ơn. Satu lagi xin chào, hello. Xin chào. Xin chào. Bukan xin chào xin chào tu bahasa Cina tau. Saya baru dengar tadi dia orang bilang xin chào. Xin chào. Ya. Bukan xin chào, xin chào. Paling banyak dia orang nak guna tu cảm ơn, terima kasih. Ya, selain daripada dua huruf ni, saya tidak mengaku ayat tuan-tuan kita cakap bahasa Vietnam lagi. Sangat susah nak cakap bahasa Vietnam. Sebab huruf Vietnam ni kalau tengok dekat situ tu semua dia ada tulisan Vietnam tu, dia ada pergi di atas. Salah sebut je jadi marah dia orang. Maksud dia tidak elok. Jadinya saya tidak mengaku ajarkan dia orang cakap bahasa Vietnam. Salah jadi marahkan dia orang. Kalau hari New Year kan Nuga kerata lo tarap pai tarap benda sewatam. saya Arkitek lah coba. Oh, Apa lo? Penang pagi saya dah hantar dia tanya. oh, kah. Duduk kan dia terima kasih. Terima kasih lewat. Cảm ơn. Cảm ơn. Kamay orang kan? Xin chào. Susah tapi mengambil sisau kan orang Raja. Orang mana sasau kah. Oh, tapi kurang kau tu. Sasau. Kan kasi sasau. Saan kita kadai daw? Sekarang go. Sisau. Hello, hi. Hello. Cảm ơn. Cảm ơn. Terima kasih. Unsika. Mesti ada masalah itu terus-terusnya. Saya tadi nampak semua orang lari, saya nampak lari. Dia nampak komando dia lang mga Lari. Lari sama. Warna tira lang. So, kung kati na masumurag, pulawa ko ng ay ito. Ayah perempuan semua tu kan. Sekarang I get forget lah ini spot. Banyak orang nak komplain pasal pasal. Ya, agak mahal ya. Berapa yang banyak lah? 500. Cảm ơn. Ya. Untuk satu orang pas dekat dana. Dekat paspor, dekat masyarakat. Wow, dekat pas jadi wow dan tempat kaya. Jadi buat itu bayar baru 100.
doon, nagyara lo basta palansong, makon to bas palansong. Second pass. Tidak nak. Kailan na, hindi mo naman din.